Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di TV PSS Cash. Bersama-sama saya sekarang adalah murid tahun 6 Arif. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Hasya binti Abdul Rahim dari kelas Arif. Boleh Hasya beri ucapan sikit untuk persediaan Hari Guru esok? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru di SK Ceruk Paloh dan terima kasih kerana sudah mengajar saya, dan saya meminta maaf kerana kalau ada salah silap saya. Apakah persediaan awak untuk Hari Guru esok? Saya dan rakan-rakan dari kelas 6 Arif akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Laskar Pelangi. Terima kasih Hasya. Kenalkan diri. Nama saya Amirul Adham dari tahun 6 Arif. Bagaimanakah sambutan Hari Guru pada tahun lepas? Sambutan Hari Guru pada tahun lepas sangat seronok. Boleh bagi ucapan sikit untuk Hari Guru esok? Selamat Hari Guru. Terima kasih. Dan hari ini kita bersama-sama dengan salah seorang murid di SK Ceruk Paloh. Sila perkenalkan diri. Nama saya Nur Umairah Lydia dari kelas 5 Arif. Boleh bagi satu ucapan untuk sempena Hari Guru esok? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan pekerja sekolah. Saya berharap agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang didedikasi. Terima kasih Lydia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya kru TV PSS Cash yang bertugas pada hari ini. Sekarang saya bersama Aulia, murid tahun 5 Arif. Aulia, bolehkah saya bertanya, apakah ucapan yang kamu ingin beri kepada cikgu-cikgu di Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh? Boleh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru di SK Ceruk Paloh yang telah mengajar saya sampai saya pandai. Terima kasih Aulia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin menemu bual murid darjah 3 yang bernama Nur Fatia Ijani. Bolehkah kamu memberi ucapan untuk Hari Guru pada 16 Mei ini? Terima kasih cikgu dan selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Terima kasih Fatia. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya dari murid darjah 2 yang bernama Nur Miasara Amira binti Muhammad Zaniza. Bolehkah kamu beri satu ucapan untuk guru kamu? Saya mengucapkan terima kasih pada guru-guru saya yang mengajar saya. Terima kasih Mia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya bersama dengan murid darjah 1 yang bernama Putri Mawar Afia. Okey, bolehkah kamu memberi ucapan kepada guru-guru yang mengajar kamu sampai pandai? Selamat Hari Guru. Dan terima kasih cikgu. Terima kasih adik Putri Mawar Afia. Bersama-sama saya seorang pelajar darjah 6. Sila perkenalkan diri. Nama saya Auni Imran Surya binti Anwar. Bolehkah kamu memberikan ucapan untuk Hari Guru pada hari esok? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di SK Ceruk Paloh. Terima kasih Auni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya salah seorang murid dari tahun 6. Sila memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Uzai Luqman bin Muhammad Razi dari kelas 6 Arif. Sempena Hari Guru esok, apakah ucapan kamu untuk guru-guru di SK Ceruk Paloh? Ucapan saya ialah selamat Hari Guru kepada semua. Saya ingin memohon maaf kepada semua atas salah silap saya. Terima kasih Luqman. Pagi yang indah di halaman sekolah, rambut
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh, Encik Burhanuddin bin Haji Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, adik Adura. Boleh saya tanyakan satu soalan? InsyaAllah saya akan cuba jawab. Sempena Hari Guru 2025, apakah harapan Cikgu kepada guru-guru SK Ceruk Paloh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada wartawan cilik kita, adik Nur Adura dan rakan-rakannya. Untuk hari ini, sebelum saya terlupa, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru khusus kepada guru-guru SK Ceruk Paloh yang ada seramai 15 orang. Harapan saya kepada guru-guru SK Ceruk Paloh ialah supaya mereka dapat melahirkan murid-murid SK Ceruk Paloh supaya mencapai hasrat seperti mana yang mengikut tema tahun ini ialah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Maksudnya sebagai seorang guru di surah SK Ceruk Paloh, sekolah ini adalah sekolah kurang murid, kita kena menjadi sebuah ejen, menjadi satu ejen mentransformasikan pelajar-pelajar SK Ceruk Paloh supaya mendapat pendidikan yang berkualiti khususnya. Boleh Cikgu berikan satu ucapan kepada guru-guru SK Ceruk Paloh? Ucapan saya kepada semua guru-guru SK Ceruk Paloh, terima kasih Cikgu, kerana tanpa Cikgu, siapalah kita semua, termasuklah diri saya. Setiap orang mempunyai guru, ya, khususnya untuk guru-guru SK Ceruk Paloh. Kita dengan tema dan moto kita tak ramai tapi kita ada. InsyaAllah saya percaya dengan usaha, dengan apa yang telah kita lakukan untuk murid-murid SK Ceruk Paloh. Walaupun SK Ceruk Paloh ini adalah sekolah yang agak jauh terpencil daripada bandar Kuantan, namun kita berhasrat untuk menjadikan sebagai SK Ceruk Paloh sebagai salah sebuah sekolah yang terbaik dalam daerah Kuantan. InsyaAllah saya yakin dan percaya dengan ilmu yang cikgu-cikgu ada, dengan kekuatan yang kita ada, kita mampu untuk merealisasikan impian dan harapan ini. Selamat Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Terima kasih Cikgu atas kesudian menerima temu ramah kami. Akhir kata, selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih kembali.
Selamat Hari Guru juga kepada semua guru satu Malaysia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Guru Penerangkanan Pentadbiran Ustaz Muhammad Rashid. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, silakan. Jika Ustaz tidak menjadi guru, kerjaya apa yang Ustaz akan memilih? Jika ditadikan, insyaAllah saya akan menjadi seorang anggota tentera. Kenapa Ustaz nak jadi anggota tentera? Pertama sekali ialah ayah saya seorang anggota tentera, dan juga saya pernah memohonlah untuk masuk MTD, Maktab Tentera Diraja, tapi tak ada rezeki. Tapi alhamdulillah ditakdirkan saya menjadi seorang guru. Bersempena dengan sambutan Hari Guru, saya nak ucapkan kepada sahabat guru di SK Ceruk Paloh selamat Hari Guru, dan guru pemacu reformasi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Guru Penerangkanan HEM, Cikgu Akmal. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika boleh saya tanyakan soalan? InsyaAllah boleh. Jika Cikgu tidak menjadi guru pada hari ini, apakah kerjaya yang Cikgu ingin ceburi? Soalan menarik daripada Kak Imah. Okey, sekiranya saya bukan guru lah maksudnya. Okey, sekiranya saya bukan guru mungkin saya adalah seorang usahawan menjual kasut. Kenapa Cikgu nak jadi usahawan menjual kasut? Kerana pada sebelum masa zaman universiti dulu, zaman Cikgu belajar dulu, Cikgu dah mulalah meniaga kecil-kecilan ni, jual-jual kasut, jual-jual baju. Cikgu dan Cikgu memang agak berminat juga, tapi sudah bila habis belajar dan sebagainya, mungkin rezeki Cikgu untuk menjadi seorang guru. Dan mungkin Cikgu pun ada sebelum Cikgu masuk ke sekolah pun Cikgu banyak buat aktiviti-aktiviti dengan Persatuan Anak-anak Pahang untuk datang ke sekolah-sekolah, memberi motivasi dan sebagainya. Di situ juga memupuk minat Cikgu untuk menjadi guru, dan akhirnya sekarang di sinilah Cikgu berada. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya sekarang adalah Cikgu Yaisa. Boleh saya temu bual Cikgu? Boleh. Apakah kerja yang akan Cikgu pilih kalau Cikgu tak jadi Cikgu? Okey, kalau Cikgu tak jadi Cikgu, sebenarnya Cikgu memang dah tanamkan cita-cita sejak Cikgu terketampat. Bila Cikgu ambil aliran perdagangan, Cikgu memang dah semat dalam hati Cikgu nak jadi accountant. Kenapa Cikgu nak jadi accountant? Okey, Cikgu memang minat sangat dengan angka, dengan nombor. Dan masa SPM pun memang Cikgu skor yang untuk periksa akaun, memang cita-cita Cikgu nak jadi accountant. Tapi atas faktor-faktor yang tertentu, inilah Cikgu. Sekarang Cikgu berada di sini ajar matematik, masih lagi berkaitan dengan nombor. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Adura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Cikgu Azlin. Boleh saya temu bual Cikgu? Boleh. Jika Cikgu tidak menjadi Cikgu, kerjaya apa yang Cikgu akan memilih? Okey, jika saya bukan seorang guru pada hari ini, mungkin saya akan menjadi seorang jururawat. Kerana sebelum saya ditawarkan ke maktab perguruan, saya telah awal-awal ditawarkan ke kolej kejururawatan bahagian pergigian. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Ustazah Husna yang mengajar subjek sejarah dan bahasa Arab. Ustazah, boleh saya bertanya soalan? Okey, boleh. Nak tanya apa? Jika Ustazah bukan cikgu, apakah kerjaya yang Ustazah ingin memilih? Cita-cita Ustazah memang dari kecil nak jadi cikgu. Sebab apa? Sebab mak ayah Ustazah cikgu. Jadinya daripada Ustazah kecil lagi, Ustazah ikut mak ayah Ustazah pergi sekolah. Lepas tu Ustazah rasa seronok sebab nanti bila hari guru, mak ayah Ustazah dapat banyak hadiah. Lepas tu Ustazah suka ajar kawan-kawan dekat sekolah dulu, sampailah sekarang. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Ustazah Maziah. Ustazah, boleh saya tanya satu soalan? Boleh.
Okey, apakah kerjaya yang Ustazah akan memilih jika Ustazah tidak menjadi guru? Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya saya tak jadi cikgu pada hari ini, saya bercita-cita nak menjadi tukang jahit. Boleh jahit macam-macam, buat craft. Kenapa Ustazah nak jadi tukang jahit? Sebab saya rasa menjahit ini memberikan satu kepuasan pada diri saya dan dia merupakan terapi bagi jiwa saya. Sebab menjahit ni kita buat sesuatu benda yang sentiasa baru. Bila baru kita akan nampak hasil dia. Kalau kita rasa benda tu kurang memuaskan, kita akan try the best, buat lagi yang terbaik. Jadi hasil itulah yang mendatangkan satu kepuasan pada diri saya. Selain tu saya suka membuat benda yang craft ni Benda craft ni walaupun benda tu dah terbuang, terpakai, tapi saya rasa sekiranya bermanfaat, saya boleh pelbagaikan dia. Dan mungkin saya akan saya jual barang-barang tersebut ataupun saya sedekahkan kepada anak-anak yang memerlukan. Dan saya rasa benda tu sekiranya saya jadi tukang jahit, saya bukan menjahit, saya akan buka ruang untuk orang-orang luar untuk bekerja menjahit, ambil sebagai pukal dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya sekarang iaitu Ustaz Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya bertanyakan soalan? Boleh. Jika Ustaz tidak menjadi guru pada hari ini, apakah cita-cita yang ingin Ustaz cuburi? Kalau Ustaz tak jadi guru hari ni, cita-cita Ustaz nak jadi polis lah. Macam tu. Kenapa Ustaz nak jadi polis? Sebab polis ni dia boleh membimbing masyarakat juga. Macam guru ni dia boleh membimbing pelajar, dan polis dia boleh membimbing masyarakat. Mana kata tugas pun sama, lebih kurang mendidik macam tu. Tu je lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Teacher Suryani. Assalamualaikum Teacher. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Jika Teacher tidak menjadi guru, kerjaya apa yang Teacher akan pilih? Jika saya tidak menjadi guru, saya ingin menjadi seorang businesswoman. Produk apa yang Teacher nak jual? Saya rasa saya nak jual tudung. Sebab saya minat dengan rekaan tudung yang pelbagai corak. Terima kasih Teacher. Selamat Hari Guru. Sama-sama Dura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya sekarang adalah Ustazah Najwa. Boleh saya tanya Ustazah sesuatu? Boleh, dipersilakan. Jika Ustazah tidak menjadi guru, kerjaya apa yang Ustazah akan memilih? Okey, jika Ustazah tak menjadi seorang guru, Ustazah memilih untuk menjadi editor buku. Kenapa Ustazah nak jadi editor buku? Okey, kerana Ustazah minat baca buku dan Ustazah suka mendalami ilmu-ilmu baru. Buku apa yang Ustazah suka baca? Okey, Ustazah suka baca buku-buku motivasi dan buku-buku bukan fiksyen. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Cikgu Umi. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Jika Umi tidak menjadi guru, Umi akan memilih kerjaya apa? Umi bukan guru. Tapi yelah, sebab kita bertugas di sekolah, jadi Umi PPM prasekolah. Kalau Umi tak jadi tugas yang sekarang, Umi akan jadi tukang masak atau chef. Impian Umi akan ada restoran, buat catering, masak, lepas tu in charge untuk kenduri ke apa gitulah. Kenapa Umi nak jadi chef? Sebab tu rasa tu memang minat Umi. Minat Umi. Tapi itulah, Umi jadi juga chef sekarang ni. Chef kepada murid-murid prasekolah. Okey. Tercapai juga cita-cita Umi. Tercapai jugalah impian tu untuk menjadi chief untuk anak-anak cilik. Terima kasih Umi. Okey, sama-sama. Bersama saya Puan Zaleha, pembantu khidmat Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh. Mari bersama-sama saya menemu bual Puan Zaleha untuk bertanya bagaimanakah perasaan dia ingin merayakan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh. Assalamualaikum Puan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah perasaan Puan ingin menyambut Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh? Rasa sangat gembira kerana sambutannya sangat meriah dan penuh warna-warni. Adakah Puan ingin memberi ucapan untuk guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh? Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh. Terima kasih Puan kerana menjawab persoalan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Puan Intan, pembantu takbir di Sekolah SK Ceruk Paloh. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apakah ucapan Puan untuk Hari Guru nanti? Saya Intan Lemti Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih segala ilmu dan tunjuk ajar serta pengorbanan yang cikgu telah berikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya bersama dengan pengusaha kantin Puan Nur Hayati. Apakah ucapan yang ingin sampaikan kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik SKCP. Semoga kalian terus maju jaya dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Puan. Sama saya Encik Hairiniza, pekerja Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh. Assalamualaikum Encik. Apakah persiapan Encik pada Hari Guru tahun ini? Biasa persiapan kita buat sederhana je dan kita lakukan sehari sebelum sambutan. Bolehkah Encik memberi ucapan kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh? Saya mengucapkan selamat Hari Guru pada seluruh guru-guru di SK Ceruk Paloh dan guru-guru di seluruh Malaysia. Okey, terima kasih Encik. Sama-sama saya Puan Rohati Idayu, pekerja Sekolah Kebangsaan Ceruk Paloh. Pada hari ini saya ingin menemu bual dengan Puan Rohati Idayu. Assalamualaikum Puan. Apakah persiapan Puan sempena Hari Guru yang akan disambut pada tahun ini? Persiapan selalunya dilakukan sehari awal sebelum majlis KLT. Apakah ucapan Puan Rohati Idayu untuk semua guru di SK Ceruk Paloh? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SK Ceruk Paloh. Terima kasih cikgu. Okey, sekian saja dari saya.